Hello light. Hi. Turn off. Okay. Turn on. Okay. Assalamualaikum guys. Alright, kita review sikit ambient light voice comment. Okay guys. Sebelum tu kita pergi tengok dia punya barang dulu Yang ni kita ambil untuk Beza 2016 hingga 2025. Okay guys, ini tempat handbrake. Ini tempat handbrake. Yang ni pintu depan. Okay, pintu depan ada dua keping Ada dua lah. So kiri kanan. So ni belakangnya. Yang ni belah belakang. Yang ni pintu. Ada empat. So ni untuk kaki punya. Yang ni ada switch untuk control dia. Yang ni ada dia punya mikrofon. Okay, kita boleh bercakap dengan Amoy nanti. So ni ada lampu. Untuk lampu kaki, lampu dashboard. Ada lagi. Okay. Ni ada 1, 2, 3, 4. Alright. So ni untuk lampu dashboard. Untuk dashboard punya panjang Dia panjang. Okay guys, ini punya barang dia. Lampu dia agak banyak jugalah. So kita boleh scan dia punya QR code kat sini. Okay, download dia punya apps. Dapat apps, kita boleh control pakai apps lah. Okay guys, yang ni kita berbalik kepada voice comment Dia ada voice comment. So kita akan bagi sekali dia punya tata tertib dia. Okay, dia punya cara macam mana nak bercakap dengan Amoy ni. Okay, kita akan bagi sekali lah macam mana nak control untuk pakai voice comment. Okay, ni kita akan buat test. Okay, hello light. Hi. Melody mode. Switched. Okay, sekarang dia tukar melody mode lah. Okay, dia akan ikut rentak. Blue. Okay. Red. Okay. Turn off. Okay. Turn on. Okay. Colorful mode. Okay. So ni dia punya mic. Korang kena letak dekat tempat yang boleh dengar letak dekat steering baik lah. Dekat dashboard dalam tu. Dekat bahagian steering. So senang lah korang nak bercakap dengan Amoy ni. Okay. So ni ada banyak dia punya setting guys. See you. Kalau dia cakap see you ni, dia dah blur tu. Dia dah tidur So dia ada banyak function Magic mode, colorful mode, symphony mode, melody mode, auto mode. So ada banyak lah. So kita boleh. Yang ni kalau korang beli, kita akan bagi sekali lah dia punya ni. Boleh adjust brightness semua. Yang ni untuk comment mode lah. Alright. Kalau untuk apps dia guys, untuk apps dia korang kena download apps dia. Kita masuk pakai Bluetooth. Alright guys, sekarang kita dah on Bluetooth kita dah connect dia. So kita pakai. Okay, ni kita dia punya function function dalam. So ikutlah korang nak pakai warna apa. Dia ada lebih kurang banyak juga Okay, 138 pattern. So yang ni untuk ni 138 pattern. So dia boleh ikut rentak muzik ni. Okay, so kita akan pergi kepada color. Kalau nak main color biasa, so boleh tekan kat sini lah untuk color biasa. Kalau korang nak main custom, okay, dia ada ni. Macam tadi voice comment dia ada symphony mode. Okay, magic. Korang boleh adjust dia punya brightness, dia punya speed sekali lah. Ini stacking. Ni rhythm. Rhythm ni ikut rentak So kalau bunyi music, okay, dia ikut rentak lah. Detail. So banyak function juga guys. Right. Okay guys, sementara ni kita cuma masuk stok untuk Saga 2016, Exia 2022, Alza 2022, Beza 16, Myvi 18. Okay, sementara ni kita masuk stok ini sajalah. Akan datang baru kita masuk stok lain. Alright guys, untuk harga korang boleh check dekat beg kuning guys.